sekarang? Nak jemput pengarah ni sekarang. Urgent. Maaf tuan, pakcik ni dah lama tunggu. Sila ambil giliran sama macam orang lain. Saya nak sekarang. I can call your boss now, you know. Saya potong barisan encik. Brother, encik marah tak? Macam tu je apa yang encik buat situasi sekarang ni. 30 orang menunggu kat belakang. Ada ke macam tu? Sistem kita dah baru. Nak tak nak encik kena ambil nombor ya. So, sila ambil nombor. Tak ada nama I siapa ke? I can call your boss now, you know. Maaf cik, melalui sistem ARPA sekarang, kita memang dah tak ikut pangkat. Jadi sila mohon beratur dan ambil nombor giliran seperti orang lain. Okey pakcik, permohonan pakcik dah lulus. Lepas ni nak pindahkan mas semua melalui online tau. Dah siap je nak. Oh, cepatnya. Terima kasih banyak. Kuasa sebenar bukan pada siapa yang kita kenal, tapi pada amanah yang kita